nak belajar buat poster bercakap macam ni? Jom belajar! Sebelum tu korang kena support YouTube saya dulu ya. Okey, jom belajar. Yang pertama pergi dekat Play Store. Korang buka Play Store. Korang search Grok. G-R-O-K, Grok. Okay, dah search Grok, dia akan keluar apa-apa macam ni lah. Ambil yang Grok ni, Grok Smartest AI Advisor ikut ya. Okay, tekan open. Aku dah install lah. Korang yang belum install. Dan pastikan daftar dan login lah. Daftar guna Gmail macam biasa. Yang tu aku tak perlu ajar lah. Aku rasa korang dah tahu lah. Okay, yang selepas tu bila keluar apa-apa macam ni, korang tekan dekat create video. Korang pilih poster. Aku telah buat poster dan save daripada ChatGPT lah. Okay, pilih poster. Gambar yang korang nak bagi dia bercakap lah. Aku dah buat poster ni. Okay, select. Tekan down. Okay, masuk. Dia tengah uploading kita punya poster. Dan dia terus jadikan video. Videonya tak lama. Hanya 6 saat je. Sebab yang free kan. Korang kalau yang T20 banyak duit bolehlah guna Gemini AI macam-macam lagi dalam flow. Okay, tekan play. Belajar cara buat poster bercakap macam ni. Jom kita buat sama-sama. Lihat langkah pertama, pilih gambar latar belakang yang cantik. Nak belajar cara buat poster bercakap macam ni? Tengok, dia dah jadi. Jom kita buat sama-sama. Lihat langkah pertama, pilih gambar latar belakang yang cantik. Nak belajar cara buat poster bercakap macam ni? Jom kita buat sama-sama. Okay, ni di video yang secara automatik lah. Bila kita buat poster, automatik kita masuk, kita upload je, automatik dia sendirilah. Dia generate sendiri. Okay, kalau kita nak ubah apa-apa, kita pergi dekat type to customize video ni. Kita type je lah. Baby ni cakap apa kita nak buat. Korang nak tak belajar buat poster bergerak, poster bercakap macam ni. Okay, kita try yang ni dulu macam ni. Okay, kita tengok. Kita generate video yang kedua. Korang nak tak belajar buat poster bercakap macam ni? Okay, ni hasil untuk video yang kedua. Korang nak tak belajar buat poster bercakap macam ni? Okay, suara tu suara lelaki, suara orang dewasa lah, kita tukar. Okay, kita tambah sini scene. Aku tulis scene. Baby berlari sambil pegang anak ayam. Okay, bercakap dalam bahasa Melayu Malaysia. Suara baby lelaki. Kita try je ni, spontan je ni. Korang nak tak belajar buat poster bercakap macam ni? Jom ikut saya. Sambil berlari pegang anak ayam ni. Seronok kan? Korang nak tak belajar buat poster? Tengok, kalaulah video ni tidak seperti yang korang kehendaki, tak sama yang korang nak, jadi korang kena ubahlah. Buat ikut cara korang. Nak buat macam mana? Bye. Okay, bye. Jumpa lagi. Sambil awam bergerak. Contoh. Okay, bye. Jumpa lagi. Ni yang sini lah. Okay, bye. Jumpa lagi. Okay, ni untuk bagi yang dah ada gambar, yang dah ada poster. Tapi cara yang kedua, kalau kita nak
buat scene sendiri tanpa ada gambar. Okey, back balik. Okey, terus pergi dekat bawah ni. Okey, create video. Okey, create video. Tekan sini, tekan video. Okey, buatkan scene kucing orange berlawan dengan Ultraman. Kucing orange mengalahkan Ultraman dengan tumbukan dan kuasa melalui mulut. Okey, kita hantar. Kita tengok. Okey, kalau dah siap contoh video macam ni dah siap, korang tekan je butang download tepi butang love ni. Download dan terus download masuk dalam galeri korang. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ni. Jadi dah tengok, jangan berat tangan untuk like, share dan juga subscribe aku punya channel YouTube. Okey, bye. Jangan lupa selawat di bulan Ramadan ni. Assalamualaikum.